Stop shopping sebelum korang ada aplikasi ni. Aplikasi yang boleh jimatkan korang setiap kali korang bershopping. Jom saya ajarkan. Sebelum tu, like dan save video ni untuk rujukan korang nanti. Jom, let's go. Okey, pertama sekali anda perlu ada aplikasi Movah. Okey, anda download aplikasi ni, tulis saja Movah, nampak logo macam ini, anda download. Selesai saja download, anda tekan buka dan nanti diminta untuk log masuk. Anda boleh log masuk menggunakan akaun TikTok, email ataupun pilihan lain, nombor telefon. Selesai saja log masuk, dekat bawah ni ada pilihan, tekan dekat saya, ada button masukkan kod affiliate, masukkan kod 5YB31G. Selesai masukkan kod, anda akan dapat extra cashback RM RM150. Anda juga boleh dapat extra RM60 dengan lengkapkan anda punya profil. Dekat atas ni ada logo macam skru, tekan, nanti dibawa kepada tetapan, anda lengkapkan gambar profil, nama pengguna, keselamatan akaun dengan WhatsApp. Okey, selesai, nanti anda akan dapat extra RM60, total RM210. Okey, selesai anda punya akaun. Sekarang ni saya nak pergi dekat TikTok, ajar cara macam mana nak dapatkan cashback. Pergi dekat shop ni, dekat TikTok, tekan shop. Lepas tu, dekat atas ni, anda boleh scroll, boleh pergi beli dekat TikTok shop mall ni. Ataupun dekat atas ni, anda search, atau anda cari produk yang anda nak beli. Contoh Omega 3 ni. Anda tulis Omega 3, akan keluar macam-macam produk, betul? Step pertama, cari produk dan copy link produk tu. Tapi sebelum anda copy, pastikan anda jangan pilih yang dalam live ataupun dalam video affiliate. Contoh ni video affiliate. Okey, yang dalam live pun tak boleh. Anda pilih saja yang gambar. Contoh ni gambar, ni gambar, ni gambar. Contoh yang ini. Masuk, tekan, anda copy link produk dia. Macam mana? Atas ni ada button anak panah, tekan. Nanti keluar satu pop-up, copy link dekat bawah. Tekan copy link. Step pertama selesai. Anda keluar, masuk dekat Movah. Nanti dia automatic semak cashback. Okey, inilah cashback yang anda akan dapat kalau beli produk tu. Anggaran cashback RM146.73. Selama ni beli produk tak dapat apa-apa, dapat produk saja. Kali ni dapat cashback. So jimat So, step ketiga nak beli. Macam mana? Tekan beli di TikTok. Bila anda tekan beli di TikTok, sistem ni dia akan bawa balik ke TikTok untuk beli produk ni. So, bayar dekat TikTok, beli pun dekat TikTok. Okey, boleh bayar guna COD, pay later, semua boleh. Selesai buat bayaran, produk ni akan sampai ke rumah awak dalam masa 3 hari. Betul? Guna CNT ke pos laju kan? So, yang cashback tadi ni, dia akan masuk dekat anda punya akaun Movah. Okey? Dalam masa 3 hari juga, dia akan masuk dekat pesanan saya. Dia duduk dekat atas ni. Okey? Nanti dia semak selama 48 jam. Kalau berjaya, nanti dia akan masuk dekat bawah ni. Bawah ni ada pendapatan. Tekan pendapatan ni, dia akan duduk kat sini. Lepas tu, anda boleh keluarkan. Tekan keluaran ni. Okey, lepas tu set up lah nombor akaun, masukkan amount minimum RM10. So, itu saja. Okey, ini step terakhir. Siapa yang dah daftar aplikasi Movah, anda pergi dekat TikTok saya, tekan yang saya tunjuk ni. Bila anda tekan, nanti dibawa kepada paparan ini, anda masuk ke dalam group support. Dua ni group support. Ikutlah anda nak masuk kat mana. Dalam ni anda boleh bertanya dengan saya apa saja tentang Movah. Okey, kalau tak boleh tekan, anda baca caption dekat atas ni untuk anda masuk. So, siapa yang belum daftar, boleh tekan yang kat atas ni, daftar Movah di sini. So, itu saja. Jom kita shopping, dapat cashback. Let's go!